Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meraih pulangan sumbangan RM1 juta selepas berjaya mengharungi cabaran kejohanan Ironman Malaysia di Langkawi dalam masa kurang 13 jam. Ahli Parlimen Muar berusia 32 tahun itu berjaya menamakan perlubaannya semalam melibatkan disiplin berenang sejauh 3.8 km, manakala berbasikal 189 km dan larian 42.2 km dengan catatan masa 12 jam 22 minit 18 saat. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata kehadirannya dengan satu matlamat bagi mendapatkan RM1 juta untuk kebajikan rakyat Muar seperti bank makanan, komputer riba dan baju raya. Tambah beliau, walaupun terpaksa muntah beberapa kali kerana kurang sihat, namun Syed Saddiq nekat untuk menghabiskan kejohanan itu. Beliau juga berkata larian merupakan disiplin paling mencabar buat dirinya kerana faktor kesihatan, namun dapat memperbaiki catatan masa berbanding tahun lalu iaitu 13 jam 13 minit 50 saat. Terdahulu syarikat fashion tempatan Primavera berjanji akan menyumbangkan RM1 juta kepada penduduk Muar sekiranya Syed Saddiq berjaya menamatkan kejohanan Ironman Malaysia dalam masa kurang 13 jam.